siap satu menu kita. Jom, next menu pula ayam sup. Bukan ayam sup, sup ayam. Guys, jumpa lagi kita dekat Carol CD channel. So, kali ni saya nak masak lagi. Kita nak masak mungkin ayam goreng kunyit lah. So, jom ikut saya masak. Korang tengok sampai habis Ini isi ayam yang kita akan potong-potong. Ni 1 kilo lah isi ayam sahaja. Kita beli hari tu 1 kilo. So sekarang ni saya nak start potong-potong ayam. Jom. Tajam. So dah settle potong ayam. Ni jadi basuh. Lepas tu kita perap ayam. Okay. Inilah kejadiannya. Jom kita basuh dulu. Guys, ni ayamnya. Saya tadi tu banyak sangat, so saya bahagikan dua. Yang ni mungkin saya nak buat sup kot nanti. Yang ni kita buat ayam goreng kunyit lah. So sekarang ni kita letak serbuk kunyit. Lepas tu letak garam, saya rasa macam garam tak cukup kot. Kita letak sikit lah. Ok, cukup. So gaul tangan saya baru dah basuh. Sementara ni kita biarkan sekejap lah nanti. Kita perap sekejap. Bagi apa tu, rasa bagi kunyit dia tu meresap lah ke ayam. Sebelum tu nanti kita sediakan bahan-bahan dia lah. Nak buat kunyit kan, ayam goreng kunyit. Okay, dah kira dah ni. So kita biarkan sekejap lah guys. Agak menyedihkan sebab bahan kita macam tak cukup. Macam ni je. So tadi saya beli barang, asalnya nak beli carrot sekali, tapi aduh, carrot pula lupa nak beli. So kita macam mana ada ke orang nak teman pergi beli barang So rasanya macam ni je lah. Tak apalah, kita buat jadi je lah tak cukup bahan, tak apalah, kita buat sampai jadi je lah. Nak goreng pula ayam. Tada, goreng ayam dulu.
So guys, sementara kita menunggu ayam masak kunyit kita masak sebab digoreng kan, kita buat apa tu, kita sediakan bahan untuk masak sup ayam. Walaupun bahannya tak cukup juga untuk sup ni, bahan juga tak cukup, tapi tak apalah sebab ayam banyak sangat, so kita masak je terus. Saya bukanlah malas, lain hari pun saya masak juga, cumanya kali ni kita masak yang sekaligus. Kebetulan hujung minggu kan. Sekarang pun dah jam berapa? Pukul berapa sekarang? Pukul berapa sekarang? Nak? Jam 11:12. Dah 11:12 dah. Kita still lagi masak. Tak apa. So ni, aku nak potong ni sekejap. Kita nak potong. Ini sebenarnya bahan-bahan untuk masak. Untuk masak sup tak cukup, tapi tak apalah. Oh, ada serai. So okey lah, serai penyelamat dengan daun bawang pun ada. Okey lah, yang penyelamat sikit. Kita ada bawang besar, bawang Holland, ada bawang merah, garlic, lepas tu halia. Halia ni sebenarnya penting juga untuk sup, bagi sup tu rasa sedap, fresh. So saya letak cili sebab member dia memang peminat cili, so letaklah cili. Halia, bukan halia, serai pun penting juga. Tak basuh lagi. Serai untuk bagi sup kita wangi. Sebenarnya kena letakkan, kalau ada kentang sedap sikit kan, tapi tak apalah, kita guna je bahan yang mana ada lah. So ayam trip pertama kita dah siap ataupun dah masak. So trip kedua kita tunggu masak pula. Tada! Sementara tu kita sediakan barang untuk masak sup. Ini jangan lupa yang ni. Jom. So kita potong-potong. Okey, ini bahan-bahannya untuk kita buat sup. Okey, dah siap potong dah. Cantik kejadiannya kan. Cuma sayanglah sup kita kekurangan bahan, but it's okay. Guys, sementara kita menunggu masakan kita siap, saya tengah goreng ayam. Saya ajak korang pergi tengok pemandangan kat sini. Jalan, kalau korang boleh nampak kat sana, meriah. Oh, dah pukul 11 dah. Mungkin sebab hujung minggu kot. Tengok pandangan kat sana. Kita punya ayam dah siap dah. Dah siap goreng. So next step, kita goreng dia punya sayur-sayuran. Sekejap. Ni sayurnya, so kita goreng. Sayur pula. Pakai kan? So letak garam sikit.
siap. Kita letakkan ni kat sini, kat ayam. Ayam tu sebab kita tak boleh nak letak dalam ni balik, sebab ayam tu saya dah masak, memang saya goreng, memang masak. Terus kalau masak boleh lah letak, tapi disebabkan ayam tu kita dah masak cukup dan tak boleh nak letak dalam, terus pindahkan tu kita dah lauk. So guys, kita punya ayam goreng kunyit dah siap. Saya tinggal gaul-gaul dulu. Ya sebati. Tada, dah siap dah. Tak ada carrot Kalau ada carrot lagi meriah kan, betul tak? Ya. Siap satu menu kita. Jom next menu pula, ayam sup. Bukan ayam sup, sup ayam. Kita akan teruskan dengan menu kedua, iaitu sup ayam. Tapi sup ayam ni tak berapa sihat lah. Saya tumis dulu bahan-bahan dia. So ada yang macam saya bagi tahu tadi lah bahan-bahannya. Ini paling penting. Cili. Kita tumis ini. Ayam. Betul-betul sup ayam satu masak ni. Ayam saja. So guys, ayam dia dah masak sikit, kita tambah air, okey? Nama pun sup ayam kan, kita tambah air. So biarkan dia dah dulu sekejap. Okey, sehingga dia menggelegak. Nanti kena tambah air, garam semualah. Okey, stay tune. Guys, kalau masak sup benda alah ni korang kena buang. Dia jadi tak sedap kalau dia ni. Ni buang ni tau. Sampai bersih. Kena hilangkan benda alah. Buih-buih ni. Buih-buih ni rasanya darah tu, darah dagingnya ayam. Itu tu kena buang. So guys, habis dah. Tengok api pun saya dah tutup kan. So inilah last step. Last stepnya adalah ni dengan bawang. Letak last step ni. Lepas korang tutup api tau. Last. Yahoo! Sup ayam kita menjadi. Korang nak tengok kejadian dia. Saya dah rasa memang sedap. Memang okey lah sup yang ni. Ayam ni pun nice.
Okay. So, itu sajalah guys. So, anyways, terima kasih kepada yang subscribe, yang support KRLCD channel. So, lain hari kita buat lagi korang jangan lupa support dengan like, komen, share and subscribe, okay? Tekan butang loceng tu. Thank you guys, mana yang support. Bye.